434 masih buka. Ya. So, apa perjalanan program kita lepas ni lah? Lepas tu kita nak saya sadar dulu pun ni. Saya tanya Bella. Ada Bella patut tanya saya kita buat apa kat Muar. Lah. Ya, kita ada program yang padat pada hari ni. So selepas ni kita akan lawat satu persatu kawasan daripada Sungai Balang ke bandar untuk melunaskan misi korbankan 10 lembu. Ya. Betul. Bella banyak sumbangkan lembu juga. Walaupun Bella kata prasyarat dia tak nak tengok lembu disembelih. Sebab takut dia kesian. Nah, kalau kesian dia tak makan. Dah sedap lembu kan. Dia tak makan pula. Ya Allah. Saya akan pergilah. Bella mungkin dia macam sembunyi sikit. Tak ada saya tak. Dia hidangkan T-Live yang kita dapat percuma 1,000 T-Live. Kita kat T-Live kat Long Ini nanti kena tolak lembu tu. Ini. Tapi itulah perjalanan program. So 10 lembu yang akan dikorbankan dan kita akan mengagihkan 350 bakul makanan. Dan berapa laptop je? Hari ni dapat sampai 5 sebab kita ada dapat 15. Kita ada 15 laptop untuk diagihkan juga. Semua laptop yang berkualiti ya. Satu laptop tu kos 1,500 tak silap. Sekarang Sekarang ke? Ya, sekarang. Sekarang lah. Terima kasih. Nak bayar cash ni QR. Terima kasih. Ais kosong betul. Thank you. Kata Bella jangan takut tengok lembu. Tengok YB je. Berapa harganya? 62-3%. Korang yang rakat. Oh, nama kedainya memang Saiki Kopi Sebut. Saiki 434. Oh. Marilah kita minum air kosong. Okey. Terima kasih. Amalkan hidup yang sihat. Minum air kosong. Jack. Yang lain dah cukup manis kan? Yang lain dah cukup manis dah. Yelah, Bella dah cukup manis. Jack pun tak perlukan ni dah. Air manis-manis. Cik. Neil? Ni semenjak ada Hello. ni kita kena balik start sebab sebelum ni jadi yang macam dalam video tu. Dalam video? Dah tunjuk tak Neil? Belum nak tunjuk dia Syak. Ya. Kita doakan supaya korang bersama dengan keluarga sekarang dapat bersama, dapat makan makanan di rumah. Cuma kita bekerja lah hari ni. We are on duty hari ni. Bila kata kenapa, apa orang tanya kenapa cantik sangat? Biasa je. Orang nak puji janganlah cakap biasa je. Alhamdulillah, terima kasih. Ustazah Bella. Ni tak bebe Ustazah katanya. Saya panggil Bella hari ni cikgu. Dia semalam dia tipu saya kata dia Ana yang tidak berjaya. Selepas 1 saat sudah tidak berjaya. So hari ni jadi cikgu Bella. Selamat Raya juga. Tapi mana nampak cikgu lah. Ya, kurang name tag je. Tapi nak pakai name tag Sadiq boleh. Saya mana-mana saya pergi saya memang bawa name tag. Bawa lah. Dah pakai lah jadi. Oh ya, Dokti Junior. Ni tengah buka lagu Lebina Berbisa. Sekolah orang belum dengar Raya ni. Tapi Raya ni boleh dengar dengan lembu lah. Berpisah kan apa? Dengan lembu. Sebelum berpisah dengan lembu. Kenapa Lebina Berbisa dengan lembu? Sebab lembu tu kita akan korbankan dan beri kepada yang memerlukan. Cikgu sebelah ni guru besar ya. Dia Kafar. Di Johor ya, kita pakai Teluk Belanga. Tahu tak Teluk Belanga apa? tahu. Jadi jenis baju lah. Selamat Raya juga. Guru disiplin ya. YB sebenarnya dia guru disiplin. Sesuai. Garang sangat. Tak kot. Biasa saya baik-baik saja.
Oh, so kita akan mula pukul 10 kan? 10 lebih lah. Buat caci. Oh, sebab kita mula awal untuk proses korban. Cuma muar tadi hujan lebat daripada awal pagi. So sekarang barulah berkesempatan untuk makan pagi, dan selepas ini kita akan pergi ke satu lokasi. Berapa lokasi untuk korbankan 10 lembu? 3 lokasi. Ya, 3 lokasi untuk korbankan lembu. Di mana Bella akan bersama sekali. Macam Bella? Dia akan macam tolong tarik lembu. I nyanyi. Lebih-lebih dah berpisah. Seriously? Hari raya semua tengah beraya ke? Sebab dah jam gila. Bella rasa pertama kali Bella ada pengalaman tu. Sebab sebenarnya kan kalau ni Bella macam tak ada nak pergi mana-mana, tak ada nak pergi Melaka ke Johor ke. Tapi kali ni kan macam ada buat program ni, so kena beli muar kan. Jam. Tapi bukan Bella lah yang drive. Jack. So Jack pula dia selalu berhenti tau. Setiap kali dia berhenti, Bella kan rasa macam dah berhenti dekat, tak tahu kalau korang bersama. Tak tahu tiba. Tak tahu kalau korang bersama. Okey. Bella setiap kali berhenti kat mana-mana, Bella akan beli makanan. Dia memang dah tak sedarkan diri lah. Dia dah dekat. Ada keperluan ke nak beli makanan di setiap tempat kita berhenti? Ada keperluan ke? Nak apa boleh kita dah makan banyak pada waktu malam semalam? Perlu lah. Sebulan tu? Tak. Bella drive ke semalam? Tak. Bella tu bayar gerobak buka. Wow. Tak ada timbang dengan kereta sebelah. Tak betul sebenarnya. Bella teman Jack. Dia takut Jack mengantuk. Ni sebab apa? Dia dah kat alam lain kat. Jemput makan semua. Nak jemput makan macam mana? Tak ada orang keluar daripada skrin ni. 13,000 orang share makan apa? 2 keping roti bakar. Tapi semalam jam teruk kan? Tak sedar. Yang sepatutnya memakan masa 2 jam jadi 4 jam. Kita lebih jauh lah sebab selalu kita juga Sampaikan kita orang pergi Negeri Sembilan dulu. Kan Jack? potong dekat masuk Kelaka. Masuk? Minum kopi 434 muar. Tunjuk 434 je. Dia ajak tu stop tak minum. Salah, sebab dia boleh beli on Shopee. Kopi 434. Kopi yang paling power kat Malaysia. I'm a coffee man. Saya memang suka minum kopi. So apabila saya suka minum kopi, saya memang memilih kopi 434 buatan muar, bukan kopi di Perak seperti yang dikatakan oleh Bella. Tapi sabar kau ada kopi juga. Kopi Tenor. Pernah cuba tak kopi Tenor? Ya ke? Tengok ni pun tengah kasi. Yang mak aunty kat Tenor. Yalah. Tapi pernah cuba ke? Tak rumah dia. Macam mana rasa dia? Baik. Semua kopi baik. Saya susah nak percaya sebab saya tu Bella tak suka kopi. Tak rasa? Tadi patut you share dengan ni. Lemak macam Manis-manis tak apa. sebab Masya Allah, this is so good. Korang masak apa? Datang afternoon mau. Itulah, saya dah lama tidak pergi ke Tenung. Makan apa? Kita akan makan nasi lemak dengan otak-otak muar, kopi 434, roti bakar muar. Boleh? Boleh. Jom. Boleh. Jom. Kita suruh Jack ambil gambar. Sini boleh? Sini boleh? Boleh. Masuk dalam. Jom. Cik dari mana? Daripada muar dah hari-hari tengok. Oh, Masya Allah. Okey. Aduh, ingat Jom. sangat. Cik datang dengan keluarga sekali kan? Seorang. Dari rumah tengok live terus datang. Oh, ya Allah. Kita sampaikan salam kat keluarga. Saya tak ada keluarga seorang diri.
Dah, sini. Korang kat sini? Kat mana? Jalan mana? Dekat depan studio. Mana masih dia? Sayang. Alamak. Bapa aku bela. Dah. Dua itu berdiri boleh tak? Boleh, saya boleh. Nanti kita Sedianya dia panggil lahir ni. tunjuk kawan dah jumpa besok. Boleh. Peluk tu susah sikit. Tak nak. Peluk tak lah. Tak boleh main bacin. Terima kasih. Okey. Okay, sama-sama. Selamat. Makcik dah makan pagi tak? Belum lagi, nanti kita sarap sendiri. Tak apa, Cik. Tolong. Tak payah. Ada makcik? Tak apa. Kau dah. Ya Allah. Saya gembira. Allah. Saya dah make up ni Acik. Habis make up saya. Ya, Cik. Apa nama? Siapa nama? Sarah. Sarah. Cik Sarah. Kau make up dah ambil. Ini yang mana ni? Main. Ya, sebab ada kotak. Assalamualaikum. Selamat Raya. Oh, it's a pleasure. Assalamualaikum, Sian. Ya? Oh, boleh sini. Inilah tempat buka. Lain semua tutup dah. Ya. Oh, okey. Oh, baguslah. Dia tak ada kerja sini. So lepas ni nak buat acara korban. Lala makan dululah. Dekat 3 tempat. 2 kat bandar, 1 kat bandar. 10 lembu untuk dikorbankan. Dia lewat sikit sebab hujan lebat tadi. Dia ada pagi. Pagi. Betul lah. Kita jemput makan. Assalamualaikum. Tak ada masalah. Boleh. Tak boleh. Lepas je. Ni boleh. Okey. Terima kasih ya. Masih bagi Raya. Orang tahu kita semua daripada mall. Jack, kalau dapat alamat Makcik Sarah tu. Alamat Makcik Sarah. Kejar. Kita makan. Nampak musik kat makan semua ni. Nasi lemak dengan otak-otak. Hello, okey? Okey. Dah, dia dah balik dah. Dia cakap Cik Farah. Dia dah make up ni macam mana? Dah bagi kita makcik tu. Dah ajak dia breakfast kan? Ni saya Chinese nak ambil gambar. Boleh. Dia tak mahu. Where? Because we had a friend from Singapore that Oh, wow. so Okay. that we are so honored that we can see you today. Come. Who's the one from Singapore? Yeah. Which part of Singapore are you guys from? Pardon? Oh, Mokyo. Okay. My family all from Bedok. Yeah. So my father's side all from Singapore. Yeah. Are you guys only here for 1 day trip or you staying today? So at the moment when you step in, they know you. I think they more know you than me from Korea. Sorry. No, it's okay. Thank you. Sorry for that. Please bring them to the best food places. Sure. Thank you. Bye. Boleh. Oh, belah mana kat siapa? Sempurna. Wah, sempurna. Wah, okey. Oh, 15 tahun tadi mau. Kerja sini sebagai cikgu ke? Oh, alhamdulillah. Oh.
Terima kasih ya. So husband asal Muar? Oh sama juga. Oh tapi duduk di sini. Oh baguslah. Okay, Assalamualaikum. Saya tak apa ni. Orang Sabah daripada Tawau dan sempurna. Duduk di Muar, menetap di Muar. Tadi banyak kawan-kawan daripada Singapura yang datang sekali. Tapi Muar memang selalu pada hujung minggu ramai dari Singapura akan datang. Tak ada komen. Ex saya dari Muar. Ya Allah, bertabah lah ya. Ya ke? Saya turut berduka cita. Tak apa. Datang ke Muar lagi. Okey, terima kasih. Hai Cik Ali. Waalaikumsalam. Selamat Raya juga. Dah. Makan dulu kan? Selamat Raya semua. Kena makan lebih sikit kerana selepas ni bila bekerja dia kita perlukan tenaga sebab kita akan pergi ke banyak tempat, 10 lembu untuk dikorbankan. Assalamualaikum. Kata 15,000 tengok ni tak raya ke? Tak jalan raya ke? Selamat Raya. Bella aku share ni lagi sikit je. Sebab berat Bella dah naik. Sekejap dia nak turunkan. Sebab Bella je suka dessert tu je. Saya pun suka dessert tapi kan kawal lah. Betul lah tu buat insyaAllah. Apa? Tak nampak muka Bella lah. Tak nampak muka kita sama-sama. Sebab kita tengah makan. Rasa bersalah makan depan korang. Korang dah makan ke belum? Tak makan sate tak? Tempat sate tutup kat sini. Muar ni kenal dengan sate Rene dengan sate warisan, tapi dua-dua tutup. Yang kedai-kedai Pijana pun tutup. Sebab tu kita pergi ke Kopi 434. Cuma nanti bila makan tengah hari adalah kedai untuk bawa Bella makan asam pedas. Bella walaupun dia tak suka makan ikan, tapi asam pedas tu dia boleh terima lah. Saya tak tahu dia terima sebab asam pedas tu atau kerana saya paksa. Taklah, sedap. Tak tipu sedap. Makan pun dah kenyang. Tadi korang kena makan kali. Nanti kalau ada masa turun nak ke Muar. Bawa satu keluarga turun ke Muar. Pakai lipstick dah. Sekejap lagi. Sekejap lagi saya pakai lipstick. Penting lah. Itulah tak nampak kecap. Misalnya raya Aidiladha ni selalu dia lebih meriah di Pantai Timur kan? Korang balik kampung tak? Hari raya ni? Mesti ramai tak balik. Walaupun tak balik, moga dapat menghubungi keluarga lah, adik-beradik. Saya pun baru lepas call my mum. Yalah,
Alhamdulillah adik-beradik pun semua bekerja dekat negeri-negeri berlainan. Cuma saya kena ada dekat Muar lah. Kalau tak memang nak bawa satu keluarga beraya sekali kat Muar. Tapi hari ni dia bekerja pagi sampai ke malam. Kesian pula. Bella bila nak bawa keluarga ke Muar pula? Saya dah pergi dah kampung Bella. Tak bawa. Sebab nak bawa. Sebab dulu tak tahu pula Muar ni macam banyak lah tempat untuk visit. Ada followers yang mention Bella diorang pergi mana macam mungkin lah sebab my mom, my dad and my sister Didi lah belum lagi sampai sini. Tak kalau komen ingat nak balik Sabah tapi Bella kat Muar pula. Orang sedekah. Ya. Wow, Assalamualaikum Dek. Hadif. Okey, Hadif. Hadif dari mana? Bulai TV. Oh, belah mana kat Bulai? Oh, okey. Saya besarkan kat Taman Peling. Kat je. Macam mana nak ejen nama? Intan. Oi. Dia macam ni kat luar. Nampak? Ada pen tak? Dia kena pen. Ada pen? Kalau tak ada kita minta. Minta kedai. Sekejap sebab saya guna pensel. Jadi cuba sikit. Mana-mana saya pergi saya bawa pen. Ada pen? Okay. Terima kasih. Lepas ni pergi Sungai Balang nak pergi korbankan 10 lembu. Dia 2 kat Sungai Balang, 1 kat bandar. Nampak kat Aceh. Ambil sejam ni. Okey. Kamu ada tengah pick up line. Oh iya ke? Oh tu terus minta atas sini. Okey. Okey Dek. Jom ambil gambar. Boleh. Oh, tangga. Okey. Mana buku saya? Bella jadi orang yang kedua tanda tangan. Isteri kat mana? Ada sini ke dia? Oh, okey. Sayang kalau tak makan nasi. Ambil sedap. Ambil tutup. Biar jalan. Okey. Terima kasih. Terima kasih lah. Assalamualaikum. Tak payah salam lagi Oh, sebab dia kena macam ni. Ha, ni. Tapi dia nak makan sangat. Wing Jack ni berat. Kita sebab handphone je lah. Bagi pakai kalau dah ha? Dah. Aku makan dulu. Oh. Ban ayah dan macam ni sedap. Anak tak boleh apa, tak boleh. Cuma ni saya nak menyampuk sikit lah. Apa? Saya sedikit kecewa sebab saya tengok video yang dimuat naik oleh Era bila you buat surprise call tu. Prank ke? Dia macam cut semua awal-awal padahal daripada saat pertama dia tahu dah isi. Baik kat Bella tu call, hello, tu kan Bella ke? Semua tu je tak nak tunjuk. Macam saya tak tahu atau buat-buat dia tak tahu. Padahal daripada detik pertama terus saya soal, si Ana ni daripada mana? Tapi tak
Perak. Perak dari mana? Tu dia macam blank kejap. Macam saya dengar dia tengah Google kapal ke Kampar. Sebab Kampar sekarang kapal dekat Perak. Dia cakap kapal jalan mana? Dia tu diam. Oh lain tidak jelas. Jangan nak scam saya. Suka dia kata orang. Saya kena kan? Yalah. Tak ada. Saya dapat menangkap apa scam yang kamu nak buat. Korang gelak hai saya anak tu. Semua orang pecah perut sebenarnya. Bella yang terbuka tak ada lain. Bella tengah gelak guling-guling. Mana-mana. Dia kata Mas Ana bagi salam. YB berkerut. Kami pun gelak guling ya ke? Baik tu tipu. Apa sedap. Hari tu tak ada Bella order ni. Dia macam dia suruh roti bakar tapi dia ban. Dia guna ban. It's healthier. This is a better option than white bread. Letih gelak Bella lagi lah. Korang tak bayangkan Bella kat rumah. Sampai guling-guling. Dia tak record. Dah lah tidak tahu yang semua panggilan. Tapi saya agak bangga lah dapat menangkap scam tu dengan begitu cepat. Jack pun dia tak tahu. Beberapa saat awal tu dia dah tahu dah. Amazing. Bella boleh berlakon tapi dia tak boleh berlakon dengan saya. Terkadang kan kalau dia bagi minuman kan, kalau buat muka sedap pun dia tu tak macam dia tak suka kan. Nanti kata dia gelak. Padahal dah berlakon dah. Alhamdulillah. Semoga baik dia sabar. Baik. Alhamdulillah. Kopi 434 kat Bandar Muai. Sedap. Kopi mati. Kenapa dia 434 kan bukan 244 ke? Saya jawab. Kenapa nama Bella? Kenapa bukan Ana ke, bukan nama Neil ke, bukan nama Mas Syau ke? Kenapa? Sebab orang berikan kan? Sama lah orang tu berikan kopi 434 lah. Diam. Okay, sebelum kita bergerak ke lokasi seterusnya, saya cuma nak berikan sedikit rumusan lah program kita pada hari ini. So kita dah habis makan pagi. Kita selepasnya akan bergerak ke 3 lokasi yang berbeza untuk mengorbankan 10 lembu dan akan disumbangkan kepada golongan yang memerlukan di MOA. Saya nak ceritakan sedikit lah proses sumbangan ni yang saya terhutang budi lah dekat beberapa pihak, khususnya Bella. Bella dia macam tak nak mengaku walaupun dia patut mengaku. Yelah awal-awal saya ngajak dah panik sebab kita ni dekat MOA tak ada peruntukan kan. Tempat lain dapat 20 juta tunggal tempat kosong. So kita dah panik, tak ada lembu yang nak disumbangkan. Lepas tu orang kampung minta, orang susah minta kan. Fikir-fikir tengok apa dia. So first datang daripada T-Live kan. Bella contact kita, jom T-Live. Bella pun sumbangkan bahagian je sekali. Sikit je. Sebahagian salah sumbangkan lah. So itu RM25,000 kan. Untuk pengiklanan T-Live RM25,000 ni kita beli 5 lembu. Lepas tu ada tambahan rezeki daripada Prima Valley, Dr. Arsyad dia punya pengasas. Padahal ni saya pakai baju Prima Valley ni bukan sebab disuruh pun. Saya memang pakai setiap kali sebab selesa. Masa tidur pun saya pakai. Dia kontrak, dia beri rezeki tambahan. So tambah lagi RM30,000 daripada Prima Valley. So RM25,000 daripada Prima Valley tu beli 5 lagi lembu. RM5,000 untuk urusan lembu, korban lembu. So total dapat 10 lembu untuk dikorbankan. Tak habis lagi. Lepas tu melalui kerjasama dengan PTTI dapat cushion bercuma tak anak-anak MOA, base
RM100,000 dan RM20,000 dana duit cash ke saya sumbangkan untuk pembelian laptop. Sebanyak berapa laptop? 15 laptop yang berkualiti yang akan kita agihkan sekali. Lepas tu ada dapat 1,000 cawan tilai yang akan kita agihkan. So yalah, saya terhutang budi kepada semua. Daripada muar tak ada apa-apa, dan raya haji alhamdulillah sekarang banyak dapat dikembangkan. Rezeki you juga sebab you baik. Ada tanggungjawab saya. Itu bukan tanggungjawab Bella, tapi Bella sumbang je. Tapi dipergunakan sebab you baik. Okay. Terima kasih semua. Nanti kita akan continue lah sebab kita perlu pergi dari satu lokasi ke lokasi yang lain. Jeb, dia ambil alih kau ni. Semua nak tengok Jeb. Dia dah keluar dekat TV dah tu, extra one. Ambil pun tak ambil. Okay, kita jumpa untuk dan bye bye.